أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نبدأ اليوم إن شاء الله في الجزء التاسع. Kita akan memulakan kembali pada hari ini insyaAllah pada juzuk yang ke-9 من كتاب أو كتيب أو رسالة مصباح الأرواح في سلوك طريق الفتاح. dari kitab kecil ataupun risalah Misbahul Arwah, pelita arwah pada memperjalani jalan tarikat menuju Allah yang Maha Fattah. طبع هذا الرسالة طبعت في عام 1321 هجرية، Risalah ini telah dicetak pada tahun 1321 Hijrah, يعني أكثر من 110 سنوات، lebih 110 tahun yang lampau. للشيخ سيدي أحمد أبي الوفاء ابن العارف بالله سيدي أحمد الشرقاوي. Karya Sidi Syekh Abil Wafa Ibn Arif Billah Ahmad Asy-Syarqawi. فيقول المؤلف: Kata pengarang, واعلم أن الشواغل عن الله سبحانه وتعالى dan ketahuilah bahawa perkara-perkara yang menyibukkan dirimu daripada Allah Subhanahu wa taala والدواعي التي تدعو النفس إلى الإعراض عن الحق dan seruan-seruan yang menyuruh nafsu pada membelakangi Allah yang Maha Hak, والعلائق التي تجذبها إلى التعلق بغيره سبحانه وتعالى dan juga pergantungan-pergantungan dan ikatan-ikatan yang menarik diri daripada bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, قد تكاثرت أنواعها banyaklah jenis-jenisnya واختلفت أصولها dan berbeza-bezalah, berbeza bagailah segala asal usulnya, وتشعبت فروعها dan tercaing-caing, begitu banyaklah cabang-cabangnya. وللأسف خفيت أسبابها Malang sekali sebab-sebabnya pula tersembunyi واشتدت التباسها، dan amat samarnya ia. يعني صارت ما هي واضحة، Artinya perkara-perkara itu semua jadi tak jelas, حتى صارت لا يحيط بدقائقها إلا الراسخون في الدين. hingga ke tahap tak dapat diliputi seni-seninya, segala perinciannya, melainkan oleh orang-orang yang rasikh dalam agama, العارفون بأسرار الشريعة والكتاب المبين. iaitu orang yang arif dengan segala rahsia syariat dan kitab yang nyata. وقد عسر أو يعني صعيب صار على من يريد من الناس الخلاص من تلك العلائق. Dan telah menjadi sulitlah bagi insan yang mahu melepaskan dirinya daripada segala ikatan dan pergantungan tersebut. والتخلي عن هذه العوائق. Sulit baginya untuk membersih diri, melepas diri daripada segala halangan-halangan tadi. معرفتها والعلم بطرق النجاة منها صارت صعبة. Untuk makrifat, mengenalnya, untuk mengetahui jalan-jalan selamat daripadanya juga telah menjadi susah. فاحتاجوا بذلك إلى أولئك العارفين. Itulah menjadi penyebab kenapa para muridin insan perlu kepada para arifin. يعني عارفين يعني مشايخ كاملين. Arifin di sini artinya para masyaikh yang kamil. واضطروا في سيرهم إلى الله لهؤلاء المرشدين، يعني المرشدين مشايخ الكمل. Jadi menjadi satu darurat kepada insan dalam menempuh perjalanan menuju Allah, keperluan mereka berhajat kepada masyaikh yang mursyid. وقد اقتضت إرادة الحق سبحانه وتعالى Memang sudah begitulah kehendak Allah Subhanahu wa taala أن ارتباط الأرواح ببعضها bahawa hubungan antara roh sesama roh يوجب لها سريان المزايا الموجودة فيها، akan mewajibkan mengalirnya sifat-sifat yang ada pada sesama roh tadi. وتبادل الغرائز المنطوية عليها. Begitu juga akan mewajibkan pertukaran tabiat yang ada pada sesama roh tadi. فمثلا Sebagai contoh فإنك ترى الصديقين العائلين صديقين إذا كملت محبتها وقوى ارتباطهما. Sebagai contoh, jika kamu mendapati ada dua orang sahabat yang kalau kedua sahabat ini kuat mahabbah mereka, kuat hubungan mereka berdua, تتوافق أميالها وطباعهما. kamu akan dapati bahawa kecenderungan mereka berdua ni jadi satu, tabiat mereka berdua ni jadi sama, وتتشابه نفوسهما. dan diri mereka ni saling serupa menyerupai. وترى الإنسان أيضا Begitu juga dapat dilihat oleh insan. يتأدى بأذية من يرتبط معه بأي رابطة. Begitu juga dapat dilihat pada seorang insan, dia akan merasa sakit dengan kesakitan yang ditanggung oleh sesiapa yang punya hubungan dengannya, dengan apa-apa jenis hubungan pun. ويفرح وينسر لسروره. Insan ini akan gembira, akan sukacita dengan kesukacitaan orang yang punya hubungan dengannya tadi. وما ذلك إلا Yang demikian itu tidak lain لأن استعداد الأرواح يقضي عليها بالتأثر بأحوال الروح التي ترتبط بها.
yang demikian tadi, hal yang demikian itu tidak lain melainkan kerana roh punya persediaan untuk menerima kesan daripada roh yang punya hubungan dengannya. ويوجب لها مشاركتها في أطوارها وخواصها. Jadi perkara ini mewajibkan bahawa sesama roh itu saling memberi kesan pada segala sifat-sifat dan ketentuannya. ولو كان كل من الروحين مسجونا في سجن بشريته. Walaupun kedua-dua roh tadi, antara kawan dengan kawan tadi, kedua-dua rohnya masih terpenjara dalam penjara kemanusiaannya. مقيدا بقيود حجابه وطبيعته. Roh mereka berdua masih terikat dengan ikatan-ikatan hijab dan tabiatnya. وهذا أمر يشهد له العيان. Ini perkara yang kita sebutkan tadi adalah perkara yang dapat disaksikan oleh mata, ويؤيده الحس والوجدان. lagi didokong oleh panca indera dan jiwa manusia. فلذلك جعل أهل الطريق رضي الله عنه ونفعهم اتخاذ الشيخ المرشد والارتباط بروح المتعلقة بالله. Maka kerana itulah para ahli tarikat radhiyallahu anhum ajmain telah menjadikan dasar bahawa perlu dalam jalan tarikat ini ikatan hati, ikatan jiwa dengan guru mursyid, ikatan jiwa dengan roh yang punya hubungan, yang bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. المتمتع بدوام شهوده ورضاه. Roh yang sentiasa musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala, roh yang sentiasa redha dengan Allah Subhanahu wa taala, iaitu roh guru mursyid. من أعظم ما يحتاج إليه مريد السير إلى الله. Inilah dia, keperluan kepada mursyid inilah dia, sesuatu yang paling agung yang diperlukan oleh seorang murid dalam perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa taala. وأهم الأصول التي يتوقف عليها سلوكه في هذا الطريق. Inilah dia antara dasar yang paling penting yang perlu diperolehi, yang perlu ada pada diri seorang murid dalam menempuh jalan suluk tarbiyah pada tarikat ini. لأنه إذا كان الارتباط بالروح المحجوبة يوجب الموافقة لأميالها. Kerana kalau sesama roh yang terhijab itu punya hubungan, itu akan menjadikan roh yang sesama punya hubungan ni dapat muafakat, sama-sama punya kecenderungan yang sama, walaupun kedua-dua roh itu terhijab. والتطبع باتباعها. Walaupun kedua-dua roh tadi terhijab, tapi kalau mereka muafakat, kedua-dua roh ni saling meminjam, saling pinjam-minjam, saling sama dia punya tabiat. فكيف يكون الارتباط بالروح التي أطلقت من قيودها؟ Maka bagaimana pula jika roh itu punya hubungan, terikat dengan roh yang telah lepas daripada segala ikatan? وصار ديدنها الإقبال على معبودها الله سبحانه وتعالى. Bagaimana pula kalau roh itu punya hubungan dengan roh yang sentiasa ibadat, yang sentiasa tawajuh menuju Allah Subhanahu wa taala? وطبيعتها العكوف على أبواب رضوانه سبحانه وتعالى. Iaitu roh yang tabiatnya sentiasa berdiri di pintu-pintu keredaan Allah Subhanahu wa taala. وسليقتها يعني صار كمنسن فطرتها الفرار عما يجر إلى بعده وحرمانه. Iaitu terikat, bagaimana pula kalau keterikatan tadi ialah terikatnya roh dengan roh yang sentiasa lari kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lari daripada selain Allah, sentiasa dia bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. طبعا يقتضي سريان تلك الصفات إليها. Sudah tentu wajiblah sifat-sifat roh yang baik tadi akan mengalir kepada roh yang terikat dengannya. ويستلزم إفاضة هذه المزايا عليها. Lazimlah limpahan sifat-sifat keistimewaan roh yang baik tadi akan mengalir juga kepada roh yang terikat dengannya. بل هذه الروح المطلقة أولى بسرايا أحوالها. Bahkan roh yang bebas ini lebih utama mengalir sifat-sifat baiknya kepada roh yang terikat dengannya, lebih إلى utama الروح المتعلقة بها kepada roh yang terikat dengannya tadi, من تلك الروح المحجوبة. daripada mengalirnya sifat-sifat buruk daripada roh yang terhijab seperti mana contoh pertama tadi. لأن الروح المطلقة Kerana roh yang bebas, قد خلصت من عقالها. kerana roh yang mutlak, roh yang bebas itu telah suci daripada segala keterikatan lain. وخرجت من سجن بشريتها. Roh yang suci itu telah keluar daripada penjara kemanusiaannya. أما تلك الروح المحجوبة Adapun pada contoh pertama, iaitu roh-roh yang terhijab tadi, فهي ضعيفة مكبلة بأوحالها. itu adalah roh-roh yang dhaif, roh-roh yang tergari yang terpenjara dalam lopak-lopaknya, dalam lecah-lecahnya. إذن Jadi حصول مزايا روح الشيخ ووصول أحواله إلى المريد berlakunya aliran sifat-sifat baik daripada roh syekh kepada roh murid يتوقف على قوة ارتباطه به. itu bergantung kepada sejauh mana kekuatan hubungan antara roh murid dengan roh syekh, ودوام تعلقه به. tergantung sejauh mana sentiasa bergantungnya roh murid dengan roh syekh. وهذا الارتباط لا يكون إلا بأمر يحمله عليه. Dan ikatan ini tidak akan berlaku melainkan dengan suatu dorongan yang mendorong berlakunya ikatan tadi. وهو Apa ikatan itu? اعتقاد كماله وعلو مقامه.
Iaitu bila mana si murid ini iktikad bahawa syekhnya kamil, sempurna. Si murid ini iktikad bahawa syekhnya ini tinggi makamnya. واستحضار أن روحه هي الحبل الذي يصل بسبب تعلقه به إلى خلاص من الشواغل المانعة له عن مولاه عز وجل. Dan si murid ini juga istihdar, artinya hadir dalam jiwanya bahawa roh guru mursyidnya inilah yang akan menjadi penyebab, yang akan jadi sebab dia, yang akan menjadi jalannya untuk dia melepaskan diri daripada segala kesibukan-kesibukan yang menyibukkan dia daripada selain Allah Subhanahu wa taala. وملاحظة أن صلاحه فيما يقتضيه نظره إليه. Dan murid ini juga sentiasa mulahazah, artinya sentiasa menilik, memerhatikan bahawa kebaikan dirinya, soleh dirinya itu akan berlaku bila mana dia sentiasa menurut apa yang diperintahkan, apa yang diajarkan oleh syekh kepadanya. لأن الشيخ Kerana syekh أدرى بمرض مريده وما يفيد فيه. Kerana syekh lebih mengetahui tentang penyakit muridnya, dan syekh lebih mengetahui tentang apa yang dapat memberi faedah kepada si murid. وأعلم بما يطهر قلبه. Dan syekh lebih tahu tentang apakah yang dapat mensucikan hati si murid. ولحضرة التقريب يدنيه يعني يقربه. Dan syekh lebih tahu apakah yang dapat mendekatkan, menjadikan murid ni lebih takarub kepada hadrat Allah Subhanahu wa taala. Syekh lebih tahu. ويجب على المريد مع شيخه. Dan wajiblah ke atas murid bila dia bersama dengan syekh أن لا يغفل عن ملاحظته. untuk tidak ghaflah, tidak alpa daripada mulahazah, menilik syekh sentiasa. لأن ذلك Kerana yang demikian itu بعد بعد عن التعلق بروحه في ذلك الوقت. Kerana bila murid ni ghaflah daripada mulahazah, daripada menilik syekh, itu bererti dia jauh daripada muraqabah. وهي خسارة عليه. Ini akan menjadi kerugian bagi si murid. لأنه محتاج في كل آن إلى الالتصاق بروح شيخه. Kerana si murid ini sentiasa perlu untuk jiwanya, untuk rohnya itu bergabung, untuk jiwanya itu, rohnya itu melekat dengan roh syekhnya. Sentiasa dia perlu لتسري إليه أخلاقها وسجاياها. supaya akhlak daripada roh syekh ini mengalir pada dirinya. وهي منقذة له من أوحال شواغله التي تعوقه عن مطلوبه. Inilah dia yang akan dapat menyelamatkan si murid daripada ketergantungan, daripada kesibukannya yang akan membinasakannya selain daripada Allah, وتعطله عن الوصول لشهود محبوبه. iaitu yang akan menggagalkan dia, yang akan mengendalikannya daripada musyahadah Allah Subhanahu wa taala, kekasihnya. وبهذا نغلق الجزء التاسع. Dengan ini kita telah menyelesaikan bahagian ke-9. وإن شاء الله نبدأ في العاشر. InsyaAllah nanti kita sambung pada bahagian yang ke-10. ونقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.